Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan fungsi terbaru kita yang dalam slide. Okay, apa yang kita buat yang terkini ialah klik dekat logo Kaabah. Kita ada intro. Sebelum ni kita panggil dia slide. Sekarang ni kita guna nama dia intro. Sebab apa? Sebab kita boleh run MP4 pun. So dalam item yang pertama ni, kita boleh terus run video dalam bentuk MP4 format. Sebelum ni kita semua benarkan PNG, JPG, gambar lah, BMP, JPEG apa semua tu. Sekarang ni kita benarkan masukkan video pun boleh. So jadi item yang pertama tu dia akan keluar video lah. So kalau Masjid Surau yang ada video sebagai intro, so bila sistem tu run, first kali item dia boleh run video montage ke apa semua. So nak masukkan video dia mudah je, macam biasa, klik search ni. Okay, masa datang support, contoh ketika kita guna video yang dah ada dalam ni, kita guna masukkan Al-Quran, katakan surah Al-Ikhlas ni. Okay, kita nak masukkan MP4 yang baru sini. Kalau kita nak susun dia bagi dia paling depan, mudah je kita rename sini. Kita rename MP4 tu, 00 tu lah, 00. So sini dia akan jadi file yang pertama lah sebab dia 0000. Sini 000 tapi dia R sini kan, ni A. So dia akan jadi item yang pertama lah. So nanti bila kalau kita run sistem, first item bila run, dia akan run terus. Item yang pertama tadi kita letak surah Al-Ikhlas. So mudah je. Klik dekat logo Kaabah, pergi dekat intro. Dan kita boleh search video yang kita nak lah sebagai item yang pertama. Kita just rename dia. Kalau kita tak nak yang ni, just kita boleh delete. So yang ni akan jadi item yang pertama lah. So mudah je. So bila kita tutup, dia terus run video yang pertama. So ni yang kita extend yang terbaru lah. So dalam antarmuka pun sebelum ni kita letak sebagai slide. So sekarang kita tukar sebagai intro lah. Sebab dalam intro ni kita boleh run video sebagai item yang pertama. Kemudian gambar. Dan kita boleh masukkan lagi lah macam biasa juga. Kalau kita nak masukkan video-video lain selang-seli pun boleh. So macam biasa. So macam ni. Yang macam tadi lah. Ikhlas macam ni. Dan kita boleh masukkan video slide macam ni. Dan kita slide dan kita boleh masukkan video. Kalau nak masukkan slide balik pun boleh. So dia tak ada masalah benda. So masukkan katakanlah 2 lagi slide baru. Okay, selepas video boleh run slide. So item ni dia lebih fleksibel. Kita boleh masukkan video sebagai item yang pertama. Kemudian slide. Dan macam biasa interval pun kita boleh tukar. Katakanlah nak lebih lama untuk gambar Kaabah ni kita simpan 25 saat. So sini video dia based on duration sini lah. Kalau sini duration 40 saat, so dia akan 40 saat. Sini kita akan guna interval 25, ini 15. So interval boleh set berbeza dan kita boleh run video sekarang. So lebih menarik lah. So kita boleh masukkan item lebih banyak dan susunan tu kita boleh control sendiri menggunakan file naming punya sistem lah. Okay, so mudah je. Macam ni. Terus keluar run video. Okey, sekian. Terima kasih.